Assalamualaikum, saya Ahyat Ishak dan anda sedang menonton Ahyat Property TV. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan hari ini kita akan melihat satu artikel tentang Puteri Harbour. Semua orang tahu Puteri Harbour ni sebenarnya sebuah lokasi di selatan Nusa Jaya. Nusa Jaya ni sebenarnya flagship B dalam Iskandar Malaysia yang sedang sangat-sangat hot, sangat-sangat uh, panas sekarang ni ya. So, apa yang dilihat di sini, okay, biar saya zoom sikit. Okey, apa yang disebut sini 1.18 billion project to rise in Puteri Harbour. Ada satu projek bernilai 1.18 bilion dan ini adalah sebenarnya headline yang kedua, berita kedua dalam minggu ini saja ada dua berita tentang Puteri Harbour. Nah, projek ini particularly saya nak highlight kerana menunjukkan minat grup-grup luar ni, syarikat-syarikat luar untuk melabur di Puteri Harbour di Iskandar Malaysia. Sekarang kumpulan apa yang berminat ni? Dia Pacific Star Development Private Limited dan dia dari Singapura dan mereka akan buat satu projek yang mixed use macam-macam dia akan buat lah. So antaranya ialah satu lifestyle retail center macam shopping complex. Dia akan buat waterfront apartments, Soho dan sebagainya. Mereka beli tanah ni daripada UEM Land, master developer sana. Harga dia 93 juta dan dia nak beli tanah ni pun bukan senang. Dah bermula sejak 2011 dan dah berminat untuk beli tanah ini. Tapi sekarang baru dah settle. Okey, apa yang saya nak tunjuk sini? Okey. Lifestyle Retail Center ni pusat membeli belah ni mungkinlah retail ni. Besarnya 120,000 kaki persegi dan kalau nak banding dengan shopping complex yang besar macam Mid Valley, KLCC ni semua saiz dia 1 juta kaki persegi ke atas lah. Okey, jom kita buat siasatan lanjut tentang artikel ni. So di mana lokasi Puteri Harbour ni? Dia di selatan. So anda boleh lihat sini selatan Semenanjung Malaysia, itulah Johor Bahru dan Singapura. Dan Puteri Harbour ni dekat bawah ni Ini peta secara am, tapi saya nak tunjuk kalau kita tengok Nusa Jaya, kalau kita lihat images, ada satu image yang saya minat sini. Boleh lihat sini inilah Nusa Jaya yang kita boleh lihat sini. Ada apa ni inilah Puteri Harbour, itu yang saya nak tunjuk, Puteri Harbour. Dan kalau tuan-tuan boleh lihat sini, yang warna biru ni Kota Iskandar. Kota Iskandar ni dianggap sebagai Putrajaya Johor Bahru. Putrajaya Johor. Pusat pentadbiran negeri Johor. Sekarang dah berpindah kepada Kota Iskandar. Dan Puteri Harbour ni dekat dah kat situ. Sebenarnya kalau nak ikutkan Puteri Harbour ni dengan Singapura ialah tempat yang paling dekat antara Malaysia dengan Singapura. Ada yang kata hanya 700 meter je yang memisahkan dua negara ini pada kedudukan itulah. So kalau kita tengok Puteri Harbour, kita tengok gambar-gambar dia. Inilah gambar yang biasa kita akan tengok. Dia ada banyak theme parks, ada The Little Big Club, ada Hello Kitty Town, dia pun ada Lutz Place dan tentunya marina di situlah yang memang world class sekarang ni. Ada Traders Hotel dan sebagainya. So itu Puteri Harbour. So mari kita lihat apa itu Pacific Star Group. Siapa Pacific Star Group ni Saya ada cuba buat siasatan ke atas website rasmi mereka, tapi saya tak dapat masuk website dia orang. So saya jumpa ni LinkedIn page untuk Pacific Star Group. Saya rasa inilah grup dia yang dinyatakan dalam artikel tadi. So diorang ni terkenal sebagai Asia's most successful real estate investment house. Maknanya dia syarikat pelaburan hartanah yang sangat berjaya dan bermula tak lama pun, dalam 12 tahun je, sejak 2001. Dan sekarang ni dia dah ada hartanah, pelaburan hartanah di tempat-tempat yang best di Asia, berharga 6 bilion ringgit sekarang ni Jadi boleh buat research lanjut. Tapi kalau melihat kan,
grup-grup macam ini, syarikat-syarikat macam ni dah menunjukkan minat dan memang dah berkuat kobar dan bersemangat dah letakkan berbilion duit diorang, berjuta duit diorang untuk untuk pelaburan hartanah di Iskandar Malaysia. Tentunya ini sangat menarik dan tentunya inilah bukti kejayaan Iskandar Malaysia itu sendiri. Tahniah kepada kerajaan semasa dan semua planning yang telah dibuat. Jadi itu adalah ulasan video daripada saya di Ahyat Property TV. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan kita akan berjumpa di video akan datang. Bye-bye.